Dia boleh terima, tapi disebabkan okay guys, hari ni aku nak unboxing Kubit by Isap Team. Aku ni bukanlah FOMO pun, ni pun wife family. Tapi disebabkan dia punya giveaway yang dia bagi untuk buyer dia, dia rasa macam aduh, kita kena beli lah. Packaging biasalah, standard zaman sekarang punya Kubit. Isi dia aku ingatkan lebih angin je, tapi angin dia macam kat sini je. Sini semua dah penuh lah. Kubit. Oh, memang suka lah yang ni. Sebab dia straight je, dia memang dah siap. Lepas tu dia ada ziplock. Mantap. Kubit, jom kita rasa worth the price ke RM35. Bismillah. Rasa dia biasa lah. Dia boleh terima rasa ni, tapi disebabkan dia punya claim pergi banyak-banyak negara, R&D semua kan. Tak tahu lah dia R&D ke apa, tapi dia kata kumpul dari banyak negara macam. Dia boleh terima, tapi disebabkan dia dah claim macam tu, jadinya sedikit mengecewakan lah. Tapi expectation aku, to be honest, expectation aku tak tinggi lah. Sebab aku rasa itu macam biasa dekat street orang nak menjual. Tak apalah. Tapi dia sedap, cuma tak sampai expectation.